أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jadi dah tattaqun la'allakum tattaqun كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Dal Melayu tak mau, kita nak dal Arabi ya. أياما معدودات أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. Kakak harfu kaf tu jadi balik. Harfu kaf tu dah hilang balik kan? Ulang balik ayat tu. Faman itu dah jadi ikhtilas. Faman kana minkum maridan أو على سفر فعدة من أيام. Kakak harfu kaf tak mau keluar dah kan? Jadi balik baca hak sebelum ni. Lish kan? Faman ka kan? Dia kena bunyi ka. Kaf dia sifat dia natural dan dia memang ada hams. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Oh kakakku, kakak saya ni tak nampak, tak kacamata kan? Saya rasa macam saya rasa bukan fa tu. Wa man kana. Wa man kana. Bukan fa saja. Ya. Faminka. Betul. Faminka. Famanka. Famanka. Bagus. Jadi tak confuse. Okay. Saya nak ulang tu saja. Ya, pasal kaf kakak tu tak jadi. Dia nak jadi kaf menyorok tu. Faman kana minkum. Hak tu tak nak. Kaf sifat natural dia memang ada mahmusah. Faman kana minkum maridan aw ala safar. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
من أيام أخر. من أيام أخر. أخر. Oh kakakku jadi laju kak. Min ayamin ukhar. Ukhar yang tu ikhtilas. من أيام أخر. Ada lagi tu pasal apa tu no? Dekat mana salah? Dekat Arab. Kha. Hamzah dengan kha kan. Ukhar laju je kat situ kan. Min ayamin ukhar. Dia satu-satu. Hamzah dhammah u, kha dhammah kha kan. Lepas tu ra dhammah ra, ukhara kan. Ukhar. من أيام أخر. Dekat kha pula. Jadi dah. Ukhar. Kakak terlaju dekat kha. Yang tu jadi setengah harakat. Itu kita tak nak kan. فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. خر أخر tiba-tiba tadi fa'id ada tamtib pula kat situ kan. Fa fathah fa'in dal kasrah sukun عدة الفتحة ده. فعدة من أيام أخر. relax. فعدة من أيام أخر. أحسن بقليل. Tak apa, cuba lagi nanti. Sambung. وعلى الذين يطيقونه فدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية kan. فدية طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله فيك kak. Wafiki barakallah. Tak nak jawab Betul dah tu. Betul dah tu. Jazakillahu khairan. Betul dah yang tadi tu. Masya Allah la quwwata illa billah kan. Okey, jadi kakak huruf kaf tu. Huruf kaf tu jangan buat sorok balik kan. Dia dibalik buat sorok tu. Allahu Akbar. Okey, saya cuba saja. Kadang-kadang dia memang terjadi begitu. Tu tak tahu kenapa. Saya cuba kawal tapi kadang-kadang dia jadi juga. Okey, saya cuba latih insya-Allah. Insya-Allah taala. Macam akak sebut kadang-kadang kan. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang. Saya beli kayu. Saya pergi ke pasar naik kereta. Dia bunyi K tu, bunyi dia memang clear dan kita tak perlu simpan dia. Saya pergi ke pasar dengan kereta, tak keluar kaf ke kan. Tak lagi nak pergi L. Kaf tak bunyi. Jadi kena bagi bunyi kaf. Yang tu bukan berlaku pada kakak aja, berlaku pada ramai orang kan. Jadi kat situ kena hati-hati. Ini disebut huruf kaf, zahirkan dia dan tanpa melakukan mubalaghah ataupun ta'assuf, tanpa berlebihan dan juga memberat-beratkan kan. Itu saya baca ayat ni ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kat mana tadi yang ada ukhar tu? Okey.